14 kesalahan resume yang buat anda tak dapat panggilan temuduga. Yang pertama, letak objektif resume yang umum. Pastikan anda tulis objektif resume yang profesional dan menunjukkan nilai yang ada pada diri anda. Kedua, senarai pengalaman kerja yang tidak relevan. Anda hanya fokus kepada pengalaman yang berkaitan sahaja. Ketiga, resume terlalu detail sampai padat. Cukup anda buat dalam bullet point sahaja. Keempat, masuk skill yang tak relevan. Skill yang ditulis pastikan sesuai dengan jawatan yang dimohon. Kelima, satu resume, semua jawatan. Setiap resume perlulah disesuaikan dengan jawatan yang dimohon agar mudah anda dapat panggilan temuduga. Keenam, kontak info tak update. Ketujuh, hanya tulis tugas sahaja. Pastikan setiap tugas disertakan dengan pencapaian. Kelapan, resume melebihi standard muka surat. Resume yang baik hanya mempunyai 1 hingga 2 muka surat sahaja. Kesembilan, typo. Pastikan resume anda disemak berulang kali agar tiada typo ataupun kesalahan grammar. 10. Letak email yang tak profesional. Email yang merapu menunjukkan anda seorang yang tidak serius. 11. Letak expected salary. 12. Guna ayat klise seperti self-motivated atau team player tanpa contoh. 13. Tulis hobi yang tak berkenaan dengan jawatan yang dimohon. Akhir sekali, letak nama fail resume ikut suka. Pastikan anda letak nama fail resume dengan mulakan dengan nama penuh anda dan akhiri dengan perkataan resume. Bagi calon yang nak dapatkan 300 template resume yang boleh edit sendiri, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.